Hai, saya di sini. Okey, saya nak mengulaslah mengenai Majlis Pimpinan Negeri PKR Kedah yang semalam telah melantiklah ahli-ahli jawatankuasa yang perlu dilantik selain daripada jawatan-jawatan yang telah dipertandingkan sebelum ini, iaitu jawatan ketua cabang, ketua wanita, ketua AMK, yang mana mereka ini akan dilantik semula di dalam Majlis Pimpinan Negeri lah. Jadi perkara ini dah tergantung beberapa bulan kerana ada isu tim baju biru yang nak juga mengambil alih kepimpinan MPN ini daripada pengurusi yang dilantik oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tak apalah, selagi nak berebut bila tak ada isu apa. Cuma rakyat Kedah mereka akan melihat sambil makan popcorn. Okey, kita sedia maklum yang pengurusi MPN ini adalah Datuk Seri Dr. minta maaf, Saifuddin Nasution yang dilantik oleh Perdana Menteri. Kita sedia maklum sebelum ini Ketua Pakatan Harapan di Kedah, ahli-ahli pimpinan daripada Parti Harapan, mereka telah memilih Datuk Seri Saifuddin Nasution untuk menjadi Ketua Harapan yang baru, Harapan Kedah, menggantikan Datuk Mahfuz Omar. Mirabui Telur Itik. Adalah ayat tu jadi macam tagline lah pula. Tak apalah, jangan marah saya lah Datuk. Jadi selepas lantikan itu ada satu convention, perpaduan di Sungai Petani. Saya ada pergi, tuan-tuan, pada ketika itu, dan saya melihat ada orang kata apa, ada tanda tangan di antara ketua-ketua parti, di antara ketua-ketua pemuda, ketua-ketua wanita mengenai hala tuju perpaduan, kerajaan perpaduan di negeri Kedah. Pada ketika itu UMNO memang ikut Datuk Seri Saifuddin ni macam ni lah. Okey. Daripada belakang lah, ikut rapat, tuan-tuan. Dan Datuk Seri Saifuddin juga ada buat iftar, ada buat jamuan hari raya perpaduan. Dan satu je, apabila diinterview oleh wartawan, Datuk Seri Saifuddin sendiri mengatakan yang kerajaan PHBN ini adalah kerajaan menanti. Ya, kerajaan menanti dia panggil. Dan perkara ini mendapat perhatian Datuk Seri MB Kedah, Sanusi Makno, dengan mengatakan menantilah sampai kiamat. Saya sendiri ada buat konten jugalah, kenyak Sanusi lah. Dan beberapa pimpinan daripada PKR yang membidas lah kenyataan daripada Sanusi Makno, mengatakan Sanusi ini riak. Ini semua terpulang kepada Allah SWT. Sekiranya dia nak menukar kerajaan, itu terpulang kepada dia. Jadi Sanusi jangan merasa bongkok, jangan jadi macam Fir'aun, macam-macam lah. Mahfuz Omar apa dia tak kata kat Sanusi, geng UMNO juga. Tetapi apa yang saya melihat, bola tanggung itu diberi kepada Sanusi dan rakyat Kedah menyokong apa yang Sanusi cakap. Dan saya juga menantilah apa tindakan-tindakan selanjutnya. Dah hampir, tak tahu lah, dah hampir setahun ke, saya pun kurang pasti dah hampir setahun ke tak hampir setahun, yang mengatakan yang kerajaan PHBN ini adalah kerajaan menanti. Sanusi kata menantilah hampa sampai kiamat. Sanusi itulah dia. Ada orang kata dekat dia, Mahfuz Omar kata Sanusi ni apa pun tak tahu, hak tu tak tahu, hak ni tak tahu. Begitu juga dengan pempengaruh Madani di Kedah. Duk henyak Sanusi apa pun tak tahu, tetapi yang tahu dia Menteri Besar lah. Itu saya nak beritahu. Sampai sekarang kalau kita tengok rating dia masih tinggi. Baru-baru ni dia henyak UUM. Naik lagi rating dia. UUM beri bola tanggung kepada
dia dengan tidak membenarkan menggunakan Dewan Muazzam Shah. Kononnya struktur bumbung di Dewan Muazzam Shah itu tidak selamat. Saya pun ada juga tengok video timbalan Naib Chancellor. Dia ada tunjuk satu tempat itu bumbungnya tu kurang selamat. Tapi di kawasan mana? Kan, adakah dia terletak di tengah-tengah Dewan Muazzam Shah? Itu yang saya kata tadi tu. Persepsi ini tidak bagus. Kerana rakyat boleh menilai dan mereka boleh memikirkan ini mungkin satu elok untuk menafikan Sanusi itu tidak boleh masuk dalam UUM. Okey, berbalik kepada kerajaan menanti lah. Semasa orang kata apa, ketika baru-baru itu kan, saya pun ada pergi satu majlis Moreh yang dianjurkan oleh Amanah di Jerlun, dan pada ucapan oleh pengurusi UMNO Kedah, Datuk Mahathir Khalid, dia mengatakan yang gerak kerja akan digerakkan untuk memastikan pimpinan-pimpinan parti di bawah ini akan bergerak secara bersama. Maknanya tidak boleh lagi masing-masing. Maknanya ingin membuat satu, tak tahulah, workshop ke, camp bina semangat ke, untuk memastikan pimpinan daripada UMNO dan DAP, PKR dan Amanah ini boleh bekerja dalam satu pasukan. Ya, terbaiklah tuan-tuan. Kerana kalau kita nak ambil Kedah, kita harus bersatulah. Dalam kerajaan campuran ataupun kerajaan perpaduan ini, gerak kerja tidak boleh dilakukan berasingan. Mesti mempunyai tactical yang sama. Tapi selepas itu saya melihat tidak ada, tuan-tuan. Tidak ada. Saya melihat UMNO lebih ke depan. Kan, dari segi gerak kerja dalam media sosial, dalam akar umbi, di mana mereka menggunakan mesyuarat cawangan dengan menghantar pimpinan-pimpinan di negeri untuk memberi ceramah seperti Tok Pun, Pak Tuan Syed, Pak Tuan Syed, Datuk Pak Tam pun sekarang ini begitu giat berpodcast. Terbaiklah bagi saya. Dan apa yang dilakukan oleh UMNO dalam satu program yang dinamakan Tutur, Turun dan Terang. Mereka dah buat kerja awal macam Amanah. Amanah saya pun tak tahu gerak kerja ini adakah mereka daripada pimpinan negeri. Yang saya lihat Datuk Ismail Saleh dengan Mahfuz Omar, begitu cakna dan cerakin, setiap minggu berpodcast, alhamdulillah terbaik. Tetapi duk menghentam Sanusi. Kan, apa saja yang dibuat oleh Sanusi, depa tibai. Kan, sepatutnya mereka mewawarkan apa Amanah boleh buat di negeri Kedah, apa yang Amanah gerakkan di negeri Kedah, tapi mereka duk ratib lagi Sanusi. PKR tak ada apa. Minta maaf cakap, kerana ketua penerangan pun tidak ada sebelum ini. Tapi alhamdulillah baru dilantik semalam, Datuk Romli Ishak, orang lama, berpengalaman, petah bercakap, mempunyai ilmu yang tinggi, daripada sejarah PKR daripada awal sampailah terlantiknya Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Setiap kali dia melontarkan penuh ilmu sebab dia orang korporat. Dia orang korporat. Saya ada podcast bersama beliau 2-3 kali. Di dalam kereta beliau pun ada. Dan saya melihat cara dia menjawab itu, inilah bagi saya dia lebih sesuai. Bukan setakat ketua penerangan, dia lebih sesuai dilantik menjadi pengerusi Majlis Pimpinan Negeri Kedah. Tapi apa boleh buat? Mungkin belum sampai rezeki dia lagi lah. Tapi apapun saya melihat satu positif untuk PKR. Kerana apa? Well, PKR sebelum ini tidak ada mempunyai ketua penerangan yang hebat, yang boleh bercakap, yang mesra kepada media sosial, TikTok, kalau bercakap pun tak ada aura. Cuma, yalah, untuk Datuk Romli mungkin dia boleh mengubah lah. Jangan terlalu, bercakap di pentas di negeri Kedah ini dia berbeza. Kerana kita nak
menarik orang kata apa, minat anak muda untuk mendengar apa yang kita sampaikan. Kita tak nak bila kita melontarkan ini komen-komen yang negatif lebih banyak daripada positif. Dan tapi saya pasti dengan kedatangan Datuk Seri Romli, Datuk Romli Ishak sebagai Ketua Penerangan akan memberi sinar baru kepada PKR Kedah dalam memberi penerangan yang padu lah dan begitu jitu sekali. Dan yang lain saya harap jugalah kan menanti juga apa peranan Ketua Penerangan Amanah. Saya sendiri pun tak tahu siapa dia kan, dan saya harap juga pimpinan amanah tertinggi seperti pengurusi amanah di Kedah, Saudara Asmirul boleh have a good relationship lah bersama bekas pengurusi amanah yang lama, Datuk Dr. Ismail Saleh. Apapun PHBN kerajaan menanti, pastikan dia betul-betul menanti kita di keputusan PRU yang ke-16 nanti. Jangan Sanusi troll kita balik. Nah, tu aku dah abang dah. Menantilah sampai kiamat. Cai Sanusi.